Sebab bagi parti kita melihat walaupun UMNO dia cuba merealisasikan, menormalisasikan, dia cuba mengatakan masuk dalam masyarakat bahawa DAP yang ada pada masa ini tak macam DAP seperti dulu. Jadi parti kata kalau tak serupa dengan dulu, cuba tanya DAP secara jelas, secara dalam Dewan, mana-mana Dewan, adakah DAP nak menggugurkan deklarasi setapak dia. Malaysia sama rata. Sebagai contoh, Bumi Putra tak status tak ada, Tanah Rizak Melayu tak ada. Itulah kalau dah nak sama rata. Kita tanya dia deklarasi setapak bahawa Malaysia tu digugurkan tidak. Sebab kita tahu bahawa pemimpin-pemimpin tok nenek ayah kita tu bermandi air mata darah, mengorbankan nyawa kerana tak mau menerima gagasan yang dibawa oleh British yang dipanggilkan Malayan Union, mengurangkan kuasa raja dan menerima kerakyatan yang sama rata. Kita kata kita nak merdeka, tapi masuk dalam perlembagaan hak keistimewaan orang Melayu. Jadi sekarang mereka memperjuang satu demi satu dilunturkan. Sehingga sekarang ni kita tengok bahasa pun nak rugi letak dah 2 signboard, 3 signboard. Betul. Nak meraihkan balik di dalam majlis rasmi luar daripada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Pada parti DAP ni patut diharamkan. Itu saja.